Orang selalu faham perbankan Islam pun menawarkan pinjaman, sedangkan berbeza. Perbankan konvensional, dia tawar dekat kita pinjaman beserta bayaran balik yang lebih tinggi daripada pinjaman tersebut, sedangkan perbankan Islam menawarkan kita pembiayaan yang berasaskan kepada kontrak yang sangat berbeza daripada pinjaman. Kita nak beli rumah, kita pun pergi jumpa bank konvensional. Bank konvensional kata, yes, aku akan bagi engkau pinjaman, engkau pergi beli rumah dengan pinjaman tu. Contoh, harga rumah RM200,000. Tapi bila kita nak bayar balik, kita kena bayar balik dekat bank RM500,000. Yang kita kena bayar kepada bank out of nothing sebenarnya. Yang ada pinjaman sahaja. Di mana berlakunya riba kerana pinjaman yang dibayar semula itu harganya melebihi pinjaman yang saya buat. Adapun apabila kita pergi kepada perbankan Islamik, saya kata, wahai perbankan Islam, saya nak beli rumah. Maka perbankan Islam akan tawarkan kepada saya pembiayaan yang diasaskan kepada akad jual beli. Perbankan Islam akan terlebih dahulu membeli aset tersebut. Apa yang membezakan adalah yang tadi pinjaman, yang ini pembelian dan kemudian penjualan semula kepada pelanggan yang berasaskan kepada harga kos yang dicampur dengan keuntungan. Maka ini dibenarkan dalam Islam. Jangan lagi kita anggap kita bila pergi kepada perbankan Islam itu namanya pinjaman. Ini sangat tidak tepat. Apa yang kita lakukan adalah pembiayaan yang berasaskan kepada akad jual beli ataupun akad sewa beli.